Korang perlukan kalkulator ke? Kalau perlukan boleh tekan beg kuning kerana cikgu jual original Casio calculator. Kita ada jual warna pink dengan warna biru. 30 hari, 30 soalan matematik. Ini adalah hari yang ke-15 dan soalan ini adalah dari Form 1. Ya, Form 1 pun keluar dekat SPM tau. Ini adalah persamaan linear serentak sebenarnya. Okey, jom kita tengok dulu. Dia kata hitungkan bilangan balang biskut untuk semperit ni. Ni kita tak tahu, kita nak hitungkan. Boleh tak kita namakan dia X dulu? Kita tak tahu berapa bilangan biskut semperit. Okey, kalau biskut tart, kita pun tak tahu bilangan balang dia, kita letak Y. Okey, so first kali kita label X dengan Y. Harga sebalang biskut semperit adalah RM15. Harga sebalang biskut tart RM20. Haliza membayar RM1,000 untuk 50 biskut raya di atas dan menerima baki sebanyak RM150. Okey, sekarang kamu tengok first thing dulu ya. Bilangan balang biskut semperit dengan bilangan balang biskut tart, kalau kita ambil X tambah Y, berapa balang yang dia beli? Ni, 50 biskut raya. Okey, so ini adalah 50 balang sebenarnya. Okey, dan the next thing korang kena tahu ialah, tengok ya, kalau satu balang ni, harga untuk biskut semperit adalah RM15. Kalau ada dua, korang buat apa? Korang buat 2 darab 15. Betul tak? Okey, sekarang kamu tahu ke kalau berapa bilangan balang dia? Kita tahu ke berapa? Tak tahulah. X kan? Tak tahu. So kalau tak tahu, dekat sini boleh tak letak X? So jadi apa? 15X. Faham? Okey, so kita masukkan 15X tambah dengan, okey, what's the next one? Next one, kalau balang untuk kedua, biskut tart. Okey, biskut tart ini, satu balang ni berapa ringgit? RM20, 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 RM20 dan RM20. Kita tahu ke berapa bilangan balang biskut tart? Tak tahu. So jawapan dia 20Y sebab 20 darab dengan bilangan dia. So dapat 20Y. Okey, berapa yang dia bayar untuk membeli biskut semperit dengan biskut tart? Berapa dia kena bayar? Kita ambil ni. Mana dia? Ni. RM1,000 tapi ada baki. So tolak dengan 150. Nampak? Okey, maka yang kat sini, yang ni, yang second one, kita perlu kecilkan yang ni. Nampak? Boleh tolak kan? So kita dapat 15X tambah 20Y sama dengan 850. Persamaan pertama dah ada, persamaan kedua pun dah ada. Sekarang tinggal cari apa itu X, apa itu Y. Cikgu Debbie nak guna cara penghapusan. Okey, penghapusan first thing saya kena make sure yang ni kan bersatu, yang ni 15. Boleh tak cikgu hapuskan X dulu? Okey, boleh kan? Kita samakan 15 ni ya. So kita darab dengan 15 dah jadi sama. Semua ni darab dengan 15. Okey, so dekat atas ni kita dapat apa? 1 darab 15 ialah 15X tambah 15 darab dengan Y, 15Y sama dengan ini dengan ni. Korang perlukan kalkulator ke? Kalau perlukan boleh tekan beg kuning kerana cikgu jual original Casio calculator. Kita ada jual warna pink dengan warna biru. 750. Okey. Yang ni pula kita salin sahaja. 15X dengan 15X hapuskan macam mana? Tolak. Okey, kalau kita tolak apa jadi? Dah jadi kosong. Semua ni kena tolak. Sekarang kita tolak. Tengok. 15 tolak dengan positif 20 dapat apa? Negatif 5. So kita dapat negatif 5Y equals to 750 tolak dengan 850 kita dapat negatif 100. Senang kan? Sekarang kita ambil yang ni bahagi dengan negatif 5 boleh cancel. Dapatlah jawapan. Bila dapat 20 apa? 20 balang. Sekarang nak cari X pula. Kita dah dapatkan Y20 kan? Kamu tengok yang belah atas ni, senang tak dia punya persamaan? You boleh pilih pertama atau kedua, tak kisah. Cikgu nak pilih yang apa? Yang senang. We pick the easy one. Right now kita tulis keluar yang senang punya persamaan. Boleh tak kita gantikan Y dia berapa? Ganti we want to substitute. Substitute Y equals to 20. So my answer, you get like this. Lepas tu yang X dapat apa? Pindah sebelah. Jadi 50 tolak 20. Jawapan dia 30 balang. Dah settle. Di sini cikgu jual dua produk. Ini adalah buku cikgu Debbie Fast Track SPM. Korang tak akan rasa rugi beli kerana kat dalam buku ni cikgu ada letak SPM punya famous soalan, famous topik. So di sini ada 25 topik yang cikgu masukkan. Kalau you tengok kat sini ada 25 topics. Okey, dan dalam buku ni tahu tak apa yang berbaloi sangat dengan harga yang korang beli? Cikgu masukkan 14 video tutorial yang berdasarkan soalan di dalam untuk tunjuk korang macam mana nak dapatkan jawapan dengan cikgu mengajar kat depan dan 2 video webinar yang panjang video dia 4 jam guys.